Episod Tan. Pertemuan pertama. Bunyi angin padang. Langkah kaki di tanah kering. Gema perlahan. Iskeh, aku terus berjalan ke utara. Sehingga aku sampai ke satu tempat yang sunyi. Macam bekas tapak perkampungan. Tapi semua rumah dah tinggal rangka. Suara burung gagak. Pintu kayu terhempas perlahan. Iskeh. Monolog. Tempat ni seolah-olah pernah jadi saksi sesuatu. Ada bau hangus. Ada rasa sedih yang tak dapat aku faham. Suara seseorang dari belakang. Suara perempuan. Tegas, tapi lembut. Kau tak patut ada di sini. Iskeh berpaling. Degupan jantung. Iskeh. Siapa kau? Seri Langit. Muncul dalam bayang kabus. Namaku Seri Langit. Aku tak cari musuh. Tapi kalau kau di pihak gelap, kau takkan keluar hidup-hidup. Iskeh. Tak, aku tak tahu kenapa aku sampai sini. Seri Langit mendekat. Cahaya di sekeliling dia tenang. Seri Langit. Aku tahu siapa kau. Tapi belum masa untuk kau tahu semuanya. Ikut aku, kalau kau nak hidup. Bunyi langkah dua orang berjalan masuk ke kabus perlahan. Angin bertiup lembut. Iskeh tunduk ikut dari belakang. Iskeh, suara dalam hati. Siapa dia ni? Kenapa aku rasa aku pernah mimpi dia sebelum ni?